kelas untuk kali ni. Sebab lepas hari ni cikgu nak ke KL, cikgu ada meeting kat KL selama 3 hari. So cikgu tak boleh lah nak buat video. Okay, tapi semoga 3 soalan ni boleh jadi bekalan lah. Okay, so ni kita sambung soalan Kedah. Kita baca sikit dulu. Darjah 3 menunjukkan ubat yang diberi kepada pesakit untuk melegakan kesakitan. Okay, kalau jenis ubat, okay, ni nota pada internet lah. Okay, tapi bagus cikgu ni dia buat nota ni. Okay, jenis ubat kita ada analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergik, kortikosteroid. So macam mana nak beza? Okay, kalau analgesik, sakit. So dia untuk merawat kesakitan, melegakan kesakitan. Contoh macam kita, dia macam ubat tahan sakit lah sebenarnya kan. Kalau kita demam ke apa ke, doktor mesti bagi kita Panadol. Panadol tu sebenarnya analgesik lah. Ubat tahan sakit. Cuma Panadol tu adalah jenama Panadol. Nama company yang buat tu adalah Panadol. Sebenarnya dia adalah jenis ubat analgesik. Okay, jenis ubat analgesik iaitu ubat untuk tahan sakit, melegakan rasa sakit. Yang kita selalu makan tu adalah aspirin. Dia ada 2, aspirin. A untuk adults. Untuk orang dewasa kita guna aspirin adult. Tapi paracetamol kita guna untuk kanak-kanak. Okay, kenapa guna untuk kanak-kanak? Sebab aspirin ni bersifat asid. Jadi dia tidak sesuai untuk kanak-kanak. Okay. And then kalau paracetamol pula mesti kalau lebih makan menyebabkan kerosakan hati. Ini kena bacalah sikit dia punya tu. Okay, so aspirin dengan paracetamol untuk melegakan sakit. And then kalau kodein untuk merawat batuk ataupun cirit-birit. Okay, kalau antimikrob, nama pun anti kan. Anti maksudnya antibiotik lah. Lebih kurang macam tu. Anti awak ingat antibiotik. Tapi antimikrob tu dia ada 3 jenis pula. Kalau antibiotik, benda yang kita makan. Antibiotik tu kita makan sebab kita nak merencatkan pertumbuhan bakteria dalam badan kita. So antibiotik jenis yang kita makan. Antiseptik kita sapu. Septik sapu. Untuk sapu dekat bahagian luar badan, tidak boleh dimakan. Okay. Kalau disinfektan jenis yang sembuh. Kan kalau macam sekolah kita ramai budak influenza kan. Lepas tu KKM datang, dia buat semburan disinfektan. Benda macam tu lah. So disinfektan ni untuk surrounding kita. Untuk lantai. Macam zaman COVID dulu. Kuku ada buat servis spray kat rumah kan. So tu adalah disinfektan. So antimikrob kita boleh ingat antibiotik, antiseptik. Disinfektan. Antibiotik yang kita makan untuk bunuh bakteria dalam badan kita. Antiseptik, septik sapu, untuk sapu dekat luar aje. Disinfektan untuk surrounding kita lah, memusnahkan patogen yang terdapat pada lantai. Okey. Alright, okey. Ubat psikotik psycho lah. Psycho maksudnya orang yang penyakit mental. Haloperidol, clozapine, ini kena hafal lah. Okey, anti-alergik untuk orang yang alergik, kegatalan pada hidung, hidung berair. Okey, kortikosteroid pula keradangan. Kortikosteroid ada K juga, keradangan. Nampak tak? So itu cara untuk kita menghafal lah. Sebab awak banyak subjek awak ambil kan, ada banyak benda yang awak nak hafal. So awak create lah cara untuk menghafal. So kalau kortikosteroid untuk keradangan, kemerah-merahan, gatal, asma dan sebagainya. Okay, so berbalik pada soalan ni. Ni aspirin tadi kan. Aspirin ni adik-beradik dengan analgesik tadi tu. Analgesik, betul tak? Salah. Cikgu salah. Analgesik. Analgesik. Sik maksudnya dia adalah ubat tahan sakit. Okey, nyatakan jenis ubat tersebut. So kita dah boleh jawab lah. Jenis ubat dia adalah analgesik. Ya Allah. Gesik. Okey, boleh. Alright, lepas tu dia cakap lagi, nyatakan satu kesan sampingan jika aspirin diberikan pada kanak-kanak. Tadi dia kata boleh menyebabkan ulcer perut kan. Ni
tidak sesuai untuk kanak-kanak. Oh, dia tak tulis kat sini. Tapi dalam buku teks kita adalah kenapa tidak sesuai, boleh menyebabkan ulcer perut. Boleh menyebabkan ulcer perut. Sebenarnya paracetamol pun kan, aspirin. Kalau kita makan, kan doktor kata mesti makan selepas makan. Kita tak boleh makan ubat tanpa makan dulu. Sebab dia sebenarnya boleh menyebabkan ulcer perut. Ini kalau pula kanak-kanak. Okey. Seorang pesakit mengalami gejala gatal-gatal, bengkak, artritis. Gatal-gatal ni tadi mesti ingat tentang keradangan tadi. Bila keradangan, kortikosteroid. Jenis ubat kortikosteroid. Kortikosteroid. Boleh. Okey. Lagi, bidang nanoteknologi telah berkembang dengan sangat meluas dan digunakan dalam pelbagai bidang. Penurasan air tidak ketinggalan menggunakan teknologi ini bagi memastikan penurasan lebih efisien. Cadangkan satu allotrope karbon. Kalau nampak je perkataan allotrope karbon ni, tak adalah benda lain melainkan grafen. Grafen. Terangkan jawapan anda. Ini ada dekat buku teks. Grafen ni sikit je cerita tentang dia, tapi dia macam glamour pula untuk ditanya. Kenapa dia sesuai digunakan? Sebab luas permukaan lebih besar. Kemudian satu lagi, saiz helaian ataupun saiz rongga yang sangat kecil. Saiz rongga yang sangat kecil. Ini soalan fakta je lah. So yang fakta tu kita kena hafal. Okey.